zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak mana Arab zaman Nabi kafir belaka. Nabi seorang Islam. Tapi ada di antara orang Arab dia masuk Islam, Abu Bakar baik, Sina Umar baik, Khalid baik. Ubah bin Abdullah belaka. Tak ada seorang apa. Orang Arab yang kafir bila masuk Islam terpaksa diubah menjadi bin Abdullah. Tak ada seorang apa. Dia bepok dia sendiri. Jadi apa yang kita sini orang Melayu bila Cina masuk Islam kena buat bin Abdullah. Siapa dia ajar tak tahu. Ini kan suasana Islam ketika itu tidak meluas. Kita ketika itu hanya mengaji nahwu, sarah, fiqh, tajwid. Itu ialah sejarah Islam sahabat tak ada. Sejarah Islam tak diajar langsung di pondok-pondok. Jam hari itu lo ni baru ajar sejarah Islam, sirah Nabawi. Mana kita mengaji di pondok. Jadi ketika itu tok guru kita bergerak dalam bentuk ilmu yang terlalu amat sempit. Apa boleh buat tu hal padahal Allah min kita. Jadi lo ni baru orang faham bahawa Cina ke India ke masuk Islam tidak mesti ubah nama jadi Islam. Dan pok dia tidak mesti bin Abdullah, bin Komasami, bin Chow berpergi lah.